Setiap perbuatan kita bergantung kepada niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala washabihi ajma'in. Terima kasih pada Tuan Haji, bos Desa Kopak kita bersama dengan Hajah memberi sumbangan khas untuk salurkan kepada Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah sebagai sumbangan ikhlas. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala usaha murni daripada Desa Kopak. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita semua, tak akan berkurangan daripada sedekah kita bila kita memberi ikhlas. Man khasamaran min sadaqah, tak berapa kekurangan daripada sedekah kita. Bisa samalah kita memberi infak kepada mana-mana pihak yang memerlukan sumbangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati rezeki kita. Bagus, bacaannya jelas. Alhamdulillah. Al-Ma'un ada makna ke Ustaz? Ada. Ia bermaksud bantuan. Saya doakan Desa Kopak ni ke arah yang lebih maju pada tahun baru. Di hujung tahun ini menyelesaikan segala apa projek yang terkini. Mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin Upin Ipin akan pergi jauh lagi untuk masa depan dan buat jariah untuk anak-anak kita selama-lamanya. Saya doakan semoga sukses, maju jaya sentiasa Desa Kopak di hati. InsyaAllah berkat usaha kita, kita akan melahirkan anak-anak generasi-generasi yang sentiasa berdamping dengan Al-Quran dan apa sahaja tunjuk ajar daripada OPDP. Dari saya, Abdul Karim Al-Makki. Amalkan baca Al-Quran selalu supaya tak lupa. Menghafal Al-Quran banyak pahala.